Pendakwah bebas Firdaus Wong menyela Ahli Parlimen DAP RSN Raya kerana mengecam kritikan Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin. Firdaus berkata Raya wajar mencerminkan diri sendiri kerana Ahli Parlimen jelutong itu sering mencampuri urusan agama Islam. Anda masuk campur urusan agama Islam dan itu isu 3R. Dan anda memang tiada hak masuk campur urusan agama Islam. Jadi persoalan saya, sejak bila DAP termasuk 3R yang masyarakat tidak boleh masuk campur dan persoal? DAP ini kaum? Atau kamu fikir DAP ini agama atau kamu fikir DAP ini diraja? Baguslah orang DAP pun tolak orang seperti kamu. Mengata dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih. Katanya menerusi coretan di laman Facebook miliknya hari ini. Raya semalam menggesa Muhammad Asri atau dikenali sebagai Dr. Maza tidak mencampuri urusan pemilihan DAP sebagaimana Mufti Perlis enggan. Bukan Islam mencampuri hal ehwal umat Islam. Muhammad Asri patut mempraktikkan apa yang diucapkan sebagaimana beliau tidak mahu. Bukan Islam mencampuri dan mengulas hal ehwal agama Islam. Beliau harus mengelak daripada mengulas pemilihan DAP yang tiada kena-mengena dengannya, katanya.